Rumah cantik, besar, suasana sejuk macam genting Highland. Tapi ada satu sebab kenapa arwah ayah Melissa melarang keras kami membelinya. Dulu Melissa pernah menyewa di Rawang. Rumah sewa itu nampak perfect. Tapi rupanya bila hujan turun, tak seperfect yang kita sangka. Ibarat indah khabar dari rupa. Setiap tahun, kawasan rumah ni mesti 2 kali banjir. Setiap kali banjir, mesti sampai paras lutut. Paling sebab bila teringat arwah ayah terpaksa angkat perabot berat-berat seorang-seorang. Sebab kami adik-beradik kerja lewat. Dan masa tu kalau hujan nak balik dari PJ ke Rawang pun bukan senang. Traffic jam merata-rata tempat. Save and like dulu storytelling ni sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Rupa-rupanya belakang rumah sewa kami tu ada satu deretan rumah lain. Dan betul-betul di seberangnya ada laluan air sungai. Tak dalam sangat dan tak cetek lah sangat. Masalahnya bila hujan lebat, arus deras bawa air hujan dan sekali dengan timbunan sampah sarap. Sampah sarap inilah yang menyekat laluan air sampai melimpah masuk ke kawasan perumahan kami. So tuan rumah pernah offer nak jual kepada kami. Tapi arwah ayah besar, jangan beli, menyesal nanti. Nasib baik kami dengar cakap dia. Dan juga nasib baik kami hanya menyewa. Jadi pengajarannya, jangan tengok rumah tu cantik je. Cek betul-betul kawasan sekitar, longkang dan sungai berdekatan. Dan ingat, ketenangan minda tu lebih mahal. Tak ada orang nak setiap tahun kena face dengan benda ni. Ada sesiapa pernah ada pengalaman macam ni? Cuba kongsikan.